Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sri Bintang. Salam Ramadan juga saya ucapkan kepada seluruh warga SK Jalan Bintang. Saya Iklin Marisa dan saya Zara Kristina. Kami dari Star TV. Pada hari ini, SK Jalan Bintang mengadakan majlis iftar jama'i yang bertemakan Bah Sungketah di Dewan Sri Bintang. Seperti yang kita dapat lihat, suasana sekolah sekarang agak meriah dengan kehadiran ibu bapa bersama anak-anak mereka yang hadir untuk berbuka bersama warga SK Jalan Bintang. Betul tu Zara, kita juga dapat melihat para guru sedang sibuk menyusun juadah berbuka. Nampaknya segala persiapan berjalan dengan lancar. Betul tak Zara? Ya, betul tu Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri Bintang. Salam Sri Bintang. Bersama saya sekarang ialah penyelaras program iftar iaitu Ustazah Hajijah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Baiklah. Bagaimanakah persiapan untuk iftar jama'i pada tahun ini? Alhamdulillah pada tahun ini persiapan iftar majlis jama'i ini berjalan dengan lancar. Seperti tahun lepas, tahun ini majlis berbuka puasa diadakan di Dewan Sri Bintang. Seperti mana yang kita nampak sekarang, kehadiran ibu bapa amat menggalakkan dan majlis berjalan dengan baik dan meriah. Okey. Apakah harapan Ustazah untuk program iftar jama'i ini? Saya harap majlis ini akan diteruskan pada tahun-tahun akan datang. InsyaAllah dengan adanya majlis seperti ini akan mengeratkan lagi silaturahim di antara ibu bapa, guru dan murid. Dan saya berdoa majlis kita hari ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustazah kerana sudi meluangkan masa. Seperti yang kita sedia maklum, kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Pelbagai aktiviti telah diadakan bersama pelajar Muslim untuk menghidupkan suasana Ramadan di sekolah. Kami dari Star TV berharap program Iftar Bah Sungketah ini dapat menguatkan lagi silaturahim antara pihak sekolah dan ibu bapa. Di kesempatan ini, seluruh warga SK Jalan Bintang ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Maaf zahir dan batin. Kita kosong-kosong ya. Star TV. Facts, not fiction.